Assalamualaikum murid-murid. Hari ni murid semua sihat ke? Kalau sihat, say yay! Yeay! Hari ini kita akan belajar bergerak mengikut muzik. Jadi pada hari ini, kita akan melakukan satu aktiviti iaitu melakukan pergerakan mengikut muzik yang didengar berdasarkan tema. Tema terbahagi kepada dua, iaitu cikgu memilih tema flora dan fauna dan yang kedua ialah hidupan air. Untuk video bahagian satu ini, kita akan pergi terlebih dahulu kepada flora dan fauna. Cikgu akan tunjuk hidupan flora dan fauna yang cikgu pilih dan pergerakannya sekali. Yang pertama ialah pergerakan pokok, pergerakan burung, pergerakan arnab. Cikgu akan menggunakan instrumental Chan Mali Chan. Untuk membezakan dua tema ini, cikgu akan menggunakan suara latar belakang. Suara latar belakang kicauan burung yang menandakan hidupan di flora dan fauna. Instrumental Chan Mali Chan. Kita gabungkan. Ayuh kita mulakan. Pergerakan pokok, badan terhuyung hayang seperti menandakan angin bertiup menelurusi dedaunan pokok-pokok. Seterusnya ialah pergerakan burung. Tangan melambai-lambai ke atas dan ke bawah seperti sayap burung yang sedang terbang. Akhir sekali ialah pergerakan arnab. Sekian, itu sahaja. Jumpa di bahagian kedua.